Terlalu banyak yang baik. Tak ada yang tak baik. YB Hanayo ni mudah didekati lah, dan mesra dengan kita semua, dan bila kita mensuggestkan sesuatu benda, dia mudah terima and then respon tu cepat. Kita boleh tanyalah penduduk kampung Sungai Mencala ni, siapa YB Hana? Jenis orang yang kuat bekerja dan suka ambil tahu permasalahan kampung Sungai Mencala ni lah. YB Hana ni dia banyak terlibat dengan NGO. Jadi dia bila berterlibat dengan NGO ni, banyak-banyak permasalahan yang dia jumpa. So bila dia naik jadi menteri, jadi ahli parlimen ni, dia tak ada masalah pada dia. Hanayo ni duduk Malaysia pun dah lama. Dia pun rakyat Malaysia. So dia belajar pun dalam sekolah-sekolah Malaysia ni juga. So segala lain seperti perkauman resis tu bagi saya dia tak ada. Tahu saya bila dia datang sini, dia cukup mesra dengan penduduk-penduduk kampung Sungai Mencala ni, terutamanya orang Melayu. Tak ada beza warna kulit, tak ada. Dawan yang mengatakan dia resis tu memang tak tepat lah. Itu semua orang-orang yang tak sehaluan dengan dia saja yang akan berkata macam itulah. Kalau betul lah dia macam tu, takkanlah Sungai Mencala ni dia jaga sebaik-baiknya dia jaga. Sampai YB sendiri menimbulkan hasad dia untuk menjadikan kampung Sungai Mencala ni adalah satu kampung warisan. Salah satu sumbangan yang besar pada masyarakat kampung Sungai Mencala ni. Kenapalah kita nak kena cakap dia ni akan menghancurkan bangsa Melayu? Kalau dia nak hancurkan, dia takkanlah buat macam ni kat kampung Sungai Mencala ni. Dia bukan orang macam tu sebenarnya. Bukan kita mempertahankan dia tidak, tapi apa yang kita selalu dengan dia bukan jadi macam tu. InsyaAllah saya rasa dia boleh bawa, sebab sebelum ni kalau kita tengok kat Kementerian Belia dan Sukan, banyak benda-benda yang dibuat tu berjaya lah. So bila dia jadi menteri wilayah sini, dia boleh fokus satu tempat. So dia mudah berurusan, terutama dengan orang Melayu ni. Dia memang dah biasa dengan orang Melayu dah. Dia tak ada masalah, dia boleh campur. Kalau dia masuk kau India, dia akan jadi India punya style. Kalau dia masuk Melayu, Melayu punya style. Kalau Cina, dia Cina punya style. Bagi saya dia tak ada resis. Dia okey. Saya tak sabar nak tengok macam mana dia takbir Kuala Lumpur ni. Bagi saya insyaAllah akan berjaya. Kita nakkan satu ataupun seseorang yang boleh menjalankan tanggungjawab dengan jujur, ikhlas dan tidak kira apa bangsa pun. Desas-desus yang mengatakan, oh ni besok YB akan, bila dia jadi menteri wilayah, masa tergugatlah kitanya bangsa Melayu. Jangan, benda belum berjalan, jangan kita hukum. Kita tengok dulu, selepas dia jadi menteri wilayah ni macam mana. Yalah, orang kata dalam sejarah ni kan, Cina jadi menteri wilayah. Memang betul lah. Tak apa. Bila dah dia walau menteri wilayah, dia akan ada sentiasa di tempat dia. Lagi senang dia buat kunjungan. Ini nak lari Bukit Jalil, nak datang Sungai Pencala macam. Saya memandang YB ni adalah satu insan yang cukup prihatin, dan YB ni juga adalah satu insan pada saya yang ada tanggungjawab. Saya harap dia akan terus jadi macam tu sampai bila-bila lah.